Kenapa suka buat benda ni? Sebab benda ni menggembirakan orang ke apa ke macam mana? Memang menggembirakan orang. Astaghfirullahalazim. Oh, perempuan Ya. Assalamualaikum guys. Okey, sekarang ni saya dekat depan Mahkota Perik Melaka. Okey. Tadi saya nak cross jalan tu, nak datang ke sini, nak jalan-jalan kat sini, saya ternampak ada seorang tu, dia pakai outfit yang teddy bear tu, yang letak kotak. Dia buat kerja tu lah, menderma, ambil gambar macam tu lah. Kesian ni, tengah-tengah panas ni. Jadi saya rasa macam kan, tak ada orang langsung ambil gambar dengan dia. Saya pun macam sedih. Saya nak pergi beli minuman sikit, tengok cerita dia, tengok macam mana. Alright, let's go. Okay, beli makanan sikit kat dia. Hai, you boleh nampak saya ke? Oh, boleh. Oh. Boleh saya tanya, nak sembang sikit boleh tak? Boleh. Kalau kata saya nak sembang-sembang sikit, sebab saya daripada tadi tu saya tengok awak seorang je kat sini. Boleh dapatkan nama tak? Nama apa Emma. Ha? Perempuan. Emma. Astaghfirullahalazim. Oh, perempuan Ya. Okey. Alright. Emma asal dari mana? Dari Melaka. Daripada Melaka. Emang Emma buat kerja ni full time ke apa? Full time. Maaf nak tanya, dah berkahwin ke belum? Dah berkahwin. Suami kerja apa? Niaga. Apa anak dah berapa orang? 3 orang. 3 orang. Kenapa Emma tak berniaga dengan suami? Kenapa Emma buat kerja ni? Memang buat dari dulu. Dah 4 tahun dah buat benda ni. Oh ya ke? Apa macam mana bisnes hari ni? Biasalah kalau sekolah macam ni kurang lah. Kurang sikit Selalunya sehari boleh dapat berapa banyak kalau kata buat niaga macam ni? Kalau Sabtu InsyaAllah lah 100 lebih macam tu lah. 1 lebih? Biasanya ni 80 ke 70 ringgit. Dia konsep macam mana? Kalau nak ambil gambar baru bayar ke? Dia macam mana tu cerita tu? Ikhlas? Hati sebab ada yang berlesen dan ada yang tak berlesen. Oh, nak buat ni pun ada lesen juga? Emma ada lesen ke? Ada tu. Ada lesen sebelah. Lesen seniman jalanan, maskot bear, Erma Fatima, tahun 89. Maksudnya sekarang umur Emma 36. Okey. So macam sekarang ni Emma duk apa? Duk buat macam ni kan? Tengah-tengah panas apa semua ni, tak letih ke? Dia panas macam ni. Jangan hujan. Hujan ke apa. Kalau di hujan dia lagi panas. Oh. Panas. Kalau macam ni kita boleh berpeluh, boleh berangin lagi, dapat lagi. Tapi jangan tak ada angin. Tu tengok juga daripada tadi kat sana tu kan. Saya tengok macam Emma duk pakai macam ni apa semua. Saya tak tahulah Emma. Saya ingatkan Ali. Nak tahu juga korang buat kerja ni. Kalau semua pakai letak RM1 je lah. Kalau ikut orang lah. Kalau nak bagi lebih. Kalau nak bagi RM1 tak boleh buat apa-apa sebab dia memang sumbangan. Maaf nak tanya Emma, berbaloi ke buat ni? InsyaAllah baloi. Bukan ada kerja lain yang lebih macam duduk dalam aircon ke kan? Macam sama je. Tak berbaloi ke apa ni. Buat benda ni kita yang lebih bertenaga lah. Kita boleh macam kita budak-budak. Kelas daripada kita nak buat benda ni. Suami okey lah dengan kerja ni? Okey. Dia tak ada isu apa semua lah? Sebab dah minta izin dia dulu baru dia bagi. Oh, okey. Dia masuk tahun ni 4 tahun. 4 tahun dah masuk tahun ni. So Emma nak tak nak kena habiskan shift juga ataupun rasa dah cukup boleh balik? Ikut kita lah berapa jam kita nak buat. Tengoklah TikTok cikgu. Cikgu Syari kan. Cikgu mana pula? Awak silap orang ni. Maksud dia kira kalau kata sehari Emma dah capai target dalam RM80, 100 tu balik terus lah. Kadang tak tentu walau boleh capai. Awak boleh buatkan saya belon tak satu? Dah makan belum ni? Dah makan? Apa yang menyebabkan Emma nak menggembirakan orang? Emma pernah alami situasi yang buruk ke apa ke? Budak-budak. Memang suka budak-budak. Ni apa ni? Bunga Wah, cantik. Ni bunga ni kira berapa ringgit ni? Dia ikhlas juga. Seikhlas hati. Kalau saya letak 10 sen dah ni boleh? Boleh juga? Sebab dia ikhlas. Wow. Tak apa Emma, nama saya Cikgu Syahri. Saya rasa Emma pun kenal kot Ini saya ada beli. Memang saya nak bagi kat Emma sebenarnya semua ni. Yang ni rezeki Emma. Lepas tu pegang je. Lepas tu Emma stop lah kerja, balik tidur. Okey, saya letak dalam ni. Okey. Balik kerja, balik tidur lah, main dengan anak-anak ke apa, rehat dengan suami lah hari ni. Okey. Boleh saya ambil ni satu jaga diri elok Okey guys, tadi kita dah dengar kisah Emma. Tahu nak cakap saya sedih pasal dia tengah-tengah panas kan. So kita doakan yang terbaik buat Emma dan keluarga. Dan kalau korang yang ternampak orang apa tengah berniaga ke, jalan ke, siapa-siapa ke kan, sekarang ni banyak orang nak survive je dalam hidup. So why not pergi tolong semampu korang. Ingat,
Tak perlu dahsyat-dahsyat, tak perlu mahal-mahal, ikut kekuatan kewangan korang. Okey, saya Cikgu Syahri, kisah saya di Melaka hari ni. Dan kepada orang Melaka, jangan lupa kalau nak kebahagiaan kan, nak kongsi rezeki, masuk dalam live saya. Live saya Jumaat dan Sabtu, InsyaAllah jam 9 malam ke atas. Masuk dalam live saya. Korang memang awesome. Melaka tak hawau, Melaka tak kasar, Melaka sangat baik. Semalam belanja saya makan, hari ni diorang layan saya macam king. InsyaAllah kita jumpa lagi orang Melaka. Assalamualaikum.